Popular betul ya. Nama Menteri Pendidikan kita Fadlina Siddiq 2-3 hari ni, bukan saja 2-3 hari ni, kebelakangan ni memang jadi buah mulut betul lah kan. Nama Menteri Pendidikan kita ni, namun apa yang diperkatakan Abang Azhar Sulaiman ni, mungkin rakyat boleh fikir balik kot apa yang tengah kutuk-kutuk kat media sosial tu. Azhar Sulaiman tampil mempertahankan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq susulan desakan segelintir pihak agar beliau meletakkan jawatan selepas insiden tragik di sebuah sekolah menengah di Bandar Utama baru-baru ini. Menurut Azhar, tindakan menunding jari kepada Kementerian Pendidikan Malaysia atau sekolah bukanlah langkah tepat kerana isu sebenar berpunca daripada akses bebas pelajar terhadap gadget dan internet. Macam-macam masalah berlaku kat sekolah ni. Abang rasa tak patut kita salahkan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Sekolah atau Jabatan Pelajaran Negeri dan Daerah, semua pihak telah melakukan yang terbaik untuk menjaga keselamatan sekolah kita. Azhar menjelaskan bahawa kanak-kanak hari ini terlalu bijak mencari bahan terlarang dalam talian walaupun ibu bapa cuba mengawal penggunaan peranti. Kalau tak dapat telefon yang boleh akses internet, mereka guna komputer riba ibu bapa. Budak-budak sekarang memang pandai nak cari bahan. Mungkin bagi anak pakai walkie-talkie je habis cerita. Beliau turut membandingkan situasi itu dengan Singapura yang mempunyai sistem kawalan digital lebih ketat terhadap pelajar. Kalau di Singapura, kalian type sahaja alamat tak tentu pasal, keluar arahan datang pada kamu katanya. Azhar dalam masa sama menyeru agar semua pihak, ibu bapa, guru dan masyarakat berganding bahu mendidik pelajar menggunakan teknologi dengan selamat, bukannya menyalahkan mana-mana individu atau institusi.